Message industri penting di sini, di Miami. Saya juga telah menandatangani perintah eksekutif bersejarah untuk menamatkan perang kerajaan persekutuan terhadap kripto. Kripto dulu diserang, sekarang tidak lagi. Sebab ia adalah industri besar. Ia adalah industri besar. Dan saya mempunyai ramai orang yang hebat. Orang perniagaan yang hebat. Mereka dalam perniagaan lain. Tetapi mereka juga dalam kripto. Dan ia mengurangkan banyak tekanan ke atas dolar. Ia melakukan banyak perkara baik. Tetapi kami terlibat dalamnya. Biden sangat keras terhadap kripto. Jadi kami minjau orang-orang kripto ini dah sangat derision. Mereka didakwa. Tapi saya juga didakwa. Saya membuat panggilan telefon tahniah atas kemenangan anda. Dia membuat panggilan telefon, mari dakwa dia. Orang-orang ini yang paling teruk. Dan mereka kata, dia kena telefon saya. Mereka mendakwa saya. Mereka memecat saya. Itu kan yang melakukan segalanya. Kita tidak dapat dipercayai. Siapa lagi yang boleh mengambilnya? Adakah anda kenal sesiapa lagi yang boleh mengambilnya? Saya rasa tidak. Ramai orang kata anda satu-satunya yang boleh menghadapi itu. Saya tidak tahu jika itu benar tetapi tidak ramai. Kami menjadikan Amerika Syarikat sebagai kuasa besar Bitcoin, ibu kota kripto dunia dan pemimpin yang tidak dipertikaikan dalam kecerdasan buatan. Kami mendahului China dengan banyak. Jangan lupa, jika kita tidak menguruskan kripto dengan betul, China jauh melakukannya. Mereka sudah memulakannya tetapi mereka mau melakukannya, negara lain juga mau melakukannya. Jika kita tidak melakukannya dengan baik, ia adalah industri besar.